Lagi pening kepala aku budak ni. Hello. Hai. Eh, Hai. Awak Aina, apa betul? aku masih menunggu Aina kau punya persembahan. Persembahan apa? Kau jangan buat tak faham, okey? Aina, awak nak buat persembahan ke dengan Capik? Persembahan saya best. Kenapa Aina buat persembahan dengan Capik je? Dengan kita orang tak? Saya sebenarnya saya pun tak tahu. Sampai hati Aina. Capik, Aina nak buat persembahan apa dengan awak? Dah faham. Aku tengok suara kecil ni. Rosak dia sekali aku Tak apa. Kadang-kadang kita kena jadi luar biasa. Betul-betul terbaik. Macam mana pun. Aku dah cuba sendiri pun aku dah gelak dah. Tak apa. Silalah cuba. Nak kena cuba Buat apa? Capik. Aina. Awak tahu tak, saya kalah. Content pick up line. Awak kan tak pandai nak sweet-sweet. Awak kena belajar daripada Capik Tapi Capik kuat sangatlah. Tahu macam mana nak kalahkan dia. Awak mungkin kena Aku bukan apa, aku menengok ni malu. Aku tak tahan lah nak berak. Amri tu asyik nak tahan aku. Aku tak boleh. Aku nak berak dengan pempah aku. Dia suruh aku bawa jalan pergi jumpa janda. Ni mata ni. Allah. Masuk lagi seorang. Ata nak kena cari filter lah pula. Kejap. Sekejap, saya tengah mencari filter ni. Mana ke filternya? Allah. Trend. Asal tak ada tekan ni weh? Nampak? Menua ada dua. Tekan atas tu melur. Dah tekan dia jadi love. Aish. Asal tak boleh tekan? Ni Capik tekan tu yang kita orang pakai tu filter tu orang Asal tua tak tu. boleh tekan? Asal tak boleh tekan? Dia tak boleh tekan. Aina. Lepas tu dia tak bagi kita tekan jadi tua. Aina tidur. Aina bangun Aina. Aina? Menjeje Helio basi. Tak boleh jadi tua. Filter ni dah menolak Melu untuk jadi tua. Tengok tu. Tak boleh Apa? jadi tua pun. Mungkin kau memang awet Tak boleh. muda selamanya. Tak payahlah kalau jadi tua pun sama. Aku jadi cute je. Melur pakai Kenapa, filter. Pak? Kenapa? Oi, Capik tu Tu Capik jauh. tekan atas. Kenapa? Atuk jauh nak cakap apa? Handsome gelak Capik tu. Ya Allah. Bergetar Ini tulang tua-tua rusukku. Aku okey je kalau tua macam ni. Memang aku mati. Weh tak boleh weh. Bapak dia semua dengki. Baik. Oh, Nak ni keluar tu. bencilah macam ni. Dah kenapa? Aina keluar ke? Asal Aina keluar? Ya, aku keluar dulu. Sabar jap. Apa aku tekan ni? Tekan yang atas tu. Keluar juga. Kenapa ni? Pandai berlaku tua-tua gitu. Mata anak aku cik minta gambar.
Apa yang ditulis ni? Tak nampak ni. Nak pergi appointment. Tekanan darah aku naik. Berapa hari ni makan daging. Itulah kamu tu kadang-kadang makan tak menyedong. Hati dah tua-tua pun masih nyala. Assalamualaikum. Tuanya. Ada susuk dah habis. Ada Tua filter dah tak nampak. ada filter ni? Ah, Ada filter ke tak ada filter ni? ada. Lama menguap tu. Ngantuk. Atuk seleh. Kiuk lah Atuk seleh. Capik buat apa dalam kereta tu, Datuk Capik? Nak gerak ni keluar malam minggu. Keluar malam minggu. Aku pun dah lama tak bergoyang. Marilah. Ada ambil lu. Ambil ke mana? Oh, Capek meluk ni dulu. Zaman-zaman muda dia ada isi dengan ni trek. Tunggu ke? Gadis-gadis dulu. aku menari tiang dulu. Kamu cakap biar benar. Kamu menari tiang ke kamu jaga pintu? Jaga pintu tu, Daus. Tahu jaga pintu. Dia tak lepas. Aina DJ. Aina DJ. Aina DJ. Aina. Yo, ini. Biasalah Aina tu. Tapi zaman muda kan? Ke sampai sekarang kamu masih buat kerja tu belum? Tak dah lah buat lagi. Tapi kalau rindu pergilah juga. Kak Rai, terima kasih. Kak Rai, rindu Kak Rai. Kak Rai. Cuba selak rambut ke belakang Syafik. Nak ke belakang boleh. Allah! Tak. Nak kena dengan umur kejap tak? Nampak jendol tu, nampak tua. Aina reject korang, Aina reject. Allah. Astagfirullah. Mandangkan semua duk cerita benda-benda buruk daripada muda. Ingatlah sikit kan. Aina maju. Kenapa dia maju? Kejap. Aku nak berak kejap. No, nak berak pun. Hati aku pun dah nak kena gerak dah ni. Ha?